Selamat pagi, saya berada di kedai motosikal Batu 7. Untuk pengetahuan anda, biasanya review yang saya buat ini juga melibatkan kedai induk iaitu T-Motors Kuching. Jadi motor-motor besar dan motor-motor kecil, mereka adalah supplier untuk Kuching. Jadi motor yang saya ingin paparkan pada hari ini adalah sebuah motor jenama Yamaha. Dan Yamaha ini adalah bersisi 250 dan ia adalah X-Max. Model ni agak baru, memang baru. Desain dia lebih cantik daripada desain lama. Banyak lekuk, banyak shape dia. Dan hari ini warna yang ada adalah warna merah. Sangat cantik. Mari saya tunjukkan kepada anda. Pastinya anda setuju dengan saya. Anda tengok beza dia daripada model lama. Penuh dengan desain, bentuk dia menyerlah, dengan ditambahkan lagi dengan warna yang sangat mengancam. Dan memang menjadi kegilaan ramai orang yang meminati skuter kerana difahamkan motor ini bukan saja berkualiti bagus, tapi pemanduan dia memang sangat mantap. Boleh bawa laju dan stable. So mana mungkin orang tidak jatuh cinta dengan motor ni kan? Jom kita buat review sedikit sebanyak tentang motor ni secara mendalam supaya anda boleh fikirkan sama ada nak beli atau tidak motor ini. Kita mula daripada bahagian kepala dia. Anda lihat sangat cantik kan? Kepala ni satu set dia blend dengan meter. Anda boleh lihat meter di sini. Jadi full. Apa yang menarik perhatian saya adalah signal light ini, iaitu begitu terang dan dia blend dengan kepala dia terus. Anda boleh nampak sini saya sudah on ni, besar meter ni. Untuk headlamp dia memang fully LED dan ada day running light di sini. Nampak pun mengancam, tajam, macam filem kartun apa tu, How to Train Your Dragon. Okey, di sini a little bit exposed, tapi no problem. Anda di sana melihat bahawa ia adalah motor yang menggunakan liquid cool. Tengok radiator dia. Ini liquid cool dan ini pula adalah cover dia agak kecil sedikit, tapi macam saya katakan tadi, ya saiz sedang-sedang. Kita tengok sistem brake dia pula. Brake ni tidak dinyatakan menggunakan ABS, tapi dia ada single disc di sini. Kalau tak silap saya, brake ni dipanggil sebagai hydraulic brake. Ya, saya tengah mencari tanda-tanda ABS ni tak ada, tapi mengikut foreman, mereka kata ada ABS. So anda boleh komen lah di bawah. Dan saiz tayar depan ni saiz 15, menggunakan tayar 120/70. Rim memang rim sport lah. Suspension ni teleskopik. Sekarang kita lihat bawah seat, under seat ni berfungsi untuk menyimpan barang dan helmet atau tidak. Kita buka. Lupa sebelum saya buka di sana ada butang di sini. Pusing ni dulu, lepas tu tekan butang ni, dia akan buka seat. Sekarang dah buka. Saya dah letak di sana helmet. Boleh masuk helmet. Memang ni sesuai untuk helmet. Sini ada ruang yang lekuk yang dalam, boleh simpan helmet. Sini tadi saya coba boleh juga untuk simpan open face helmet. Dan bag semua boleh simpan di sinilah. Cuma dia tak ada lampu. Ada, sorry. Di sini ada lampu kecil untuk anda lihat barang-barang yang anda simpan di sini. Dan yang menariknya, seat ini dia tak turun. Dia tak perlu damper pun. Tak perlu ada damper di sini. Dia dah ada penahan dia dekat situ sendiri. Jadi dia tak akan jatuh kecuali ditolak. Naik. Okey, dia akan stay di sana. Ini pula untuk anda ikat barang. Tapi sayanglah kalau scratch ni, sebab ni dah di spray. Okey, saya tunjukkan kalau helmet ini letak di belakang, dapat atau tidak.
Saya dah letak helmet ni di belakang, daripada depan ke belakang. So kita tutup. Dapat atau tidak? Dia ada lekuk sini. Jadi garanti dapat letak helmet. Dapat, tak ada masalah. Selesa, tak merosakkan helmet. Okey. Mungkin ada tanya-tanya juga sama ada dapat letak full face helmet. Jom kita try full face helmet. Okey, ini adalah full face helmet. Kita cuba tutup. Okey, tak dapat sebab halangan dia dekat depan ni, yang tolak dia ke atas. Yang ini. So yang ini ada angkat sikit lah helmet ni. So tak sesuai untuk full face. Okay, so saya dah buktikan sama ada boleh masuk open face atau full face. Oh, saya lupa, ni belum test dekat sana lagi ya. Okay, so kita tengok helmet dah di sana. Dapat ke tidak tutup? Oh, dapat. So helmet boleh masuk ke sini adalah helmet full face. So don't worry, boleh bawa helmet full face. Cuma mungkin untuk penumpang mungkin susah sikit lah. Kita lihat pula lampu belakang. Saya lupa tunjukkan tadi. Okay, ini adalah lampu belakang dia. Dalam keadaan kalau brake tak tekan, dia ada lampu merah line macam ni. Dan ni adalah signal light dia, integrated dengan brake light. Belakang ni fully covered. Tak ada masalah kotoran daripada air untuk naik ke atas. Memang dia akan melindungi belakang anda. Dan exhaust ini ada cover, so jangan risau kaki kena panas. Ruang kaki sangat menarik. Anda boleh letak kaki anda di sini, anda boleh letak kaki anda di sini. Jadi kalau nak relax sini, kalau nak lebih relax lagi sini. Dan ini adalah keluar sedikit, so dia melindungi kaki anda daripada sejuk angin. Mantap. Okay, tanpa melengahkan masa, kita akan cuba dengar bunyi exhaust dia. Okay, saya dah on bunyi dia. Bunyi dia soft, walaupun 250 tapi soft. Bunyi bass dia menyerlah. Okay, maksud dia tak menyakitkan telinga lah. Okay, bercakap tentang engine, motor ni adalah single cylinder, liquid cool. Maximum power dia adalah 16.8 kW pada 70,000 rpm. Maximum torque dia pula adalah 24.3 Nm torque pada rpm 5,500. Dan dia adalah motor fuel injection. Jadi, apa pendapat anda? Sekiranya anda minat akan motor ni, anda boleh kontak mana-mana salesperson yang saya sediakan. Saya tulis di bawah dengan nombor telefon, nama mereka, WhatsApp pun boleh, datang sini pun boleh. Harga ini dijual dengan harga 32,000 harga loan. So datang ke T Motors untuk cari motor ini. Itu saja daripada saya hari ini. Jumpa lagi. Jangan lupa klik like, subscribe dan komen. Bye.